Bukan sih, cuma kenalan aja. Bobo Boy ya kawan dia. Kau kawan Yang? Ya? Yang pun kawan aku. Buka-buka. Kawan Yang datang. Sakitlah. Sekali aku tembak kau. Sabar, Gopal. Kau dah tembak apa dengan jari tu? Semakin pelik perisik yang dihantar puak salju. Jomlah. Kau ni kenapa? Dari tadi tak nak bagi aku serang dia orang. Hai, kita datang sini bukan nak cari gaduh. Kita nak cari Yaya. Benda boleh cari gaduh. Buat apa nak cari Yaya? Berani pula kau ni. Kalau ramai-ramai askar serang kita macam mana? Kita larilah. Okey. Pengawal dah tak ada. Sekarang barulah guna kuasa kau. Kau dengar tak tu, Gopal? Itu macam suara Yaya. Lah, Gopal. Itu suara Yaya. Cepat, guna kuasa kau, Gopal. Sekarang keropoklah kau. Aduh. Sakitnya. Yin! Boy, Kuali, korang kat sini? Kau okey tak, Yin? Aku okey. Tapi... Aku dah tak boleh jalan dah. Tak apa, Ying. Dengan rawatan kami, kamu akan cepat pulih. Nah, minum ni. Oh, patutlah Ying jadi kawan puak salju. Ying sudah bantu mereka. Tapi siapa yang serang MYS kebenaran? Sudah, tentulah buah bara. Bagi kuih tu 5, yang tu 5. Baik. Macam mana jualan bulan ni? Sejak persiapan perang ni, bekalan dari luar semakin kurang. Harga pun dah jadi makin mahal. Tambah lagi, suami saya pun dah lama hilang. Tapi, selagi puak salju perangi kita, selagi tu kita akan bertahan. Woi, lari! Cepat, Gopal! Kita kena cari Yaya! Aduh! Sini, Gopal! Lepaskanlah kau! Kau dah kena kepala pengintip! Penyidik salju? Macam mana boleh masuk sini? Kami bukan pengintip! Kejar! Aku tahu! Tukaran sambal berani! Mataku! Mataku! Jangan! Cuba, boy! Mana kau nak lari?
bola. Ambil! Sudah! Aduh, sakitnya. Hah? Bobo boy? Ya, lepaskan dia. Hah? Lepaskan aku? Boy! Kat sini rupanya kau ditahan. Bila masa aku ditahan? Tahan sikit ya. Tu tahan. Sakit! Tahan diurut. Tahan diurut? Sebenarnya... Hah? Apa dah jadi ni? Oh, kat sana! Sebab tu aku ada kat sini. Aduh! Alamak, ini dah dah canggung, boy.